Okey, hai semua. Hari ini kita nak belajar bab 8.3 iaitu pertukaran gas dalam manusia. Okey, sebelum kita nak tengok pertukaran gas, kita kena fahamkan dulu konsep resapan gas. Okey, so ini adalah konsep resapan gas. So gas ni dia meresap ataupun dia bergerak daripada kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Okey, saya mesti pelajar-pelajar kurang faham apa maksud tekanan separa ni. Okey. So saya terangkan secara ringkas. Okey, so contohlah kita ada sebuah tangki ya. Okey. So ini tangki gas. Dalam ni ada gas oksigen dan juga ada gas nitrogen. So kalau kita belajar fizik, gas ni dia molekul, betul tak? Okey, so bila molekul gas ni dia bergerak secara rawak. Okey, dia sentiasa bergerak dan dia akan melanggar permukaan tangki tersebut. Bila gas-gas ni dilanggar permukaan tangki, dia akan menghasilkan tekanan pada permukaan tangki tu. So contohlah, okey, total tekanan mestilah 100%, betul tak? Total. Okey. So dekat sini, total tekanan ni datang daripada pelanggaran dua gas ni dengan permukaan tangki iaitu oksigen dan nitrogen. Okey. So katakan daripada 100% ni, 80% daripada tekanan tu datang daripada pelanggaran oksigen dengan permukaan tangki. Manakala 20% pula datang daripada pelanggaran nitrogen dengan permukaan tangki. Jadi, kalau saya nak kata tekanan yang dikenakan oksigen terhadap tangki tu, terhadap permukaan tangki tu, okey, kita kena tambah satu perkataan iaitu tekanan separa. Okey, sebab yang tekanan separa ni kenapa dia panggil separa? Sebab dia ni hanya separuh ataupun dia hanya sebahagian saja daripada total tekanan. Okey, bukan semua tekanan ni datang dari oksigen, dia hanya sebahagian saja. So sebab tu kita panggil dia tekanan separa oksigen. So 80% daripada tekanan ni adalah tekanan separa oksigen sebab dia datang dari oksigen. Dan 20% adalah tekanan separa nitrogen. Okey, sebab kenapa 20% ni? So 20% daripada tekanan tu datang daripada pelanggaran molekul nitrogen dengan permukaan tangki. So 20% ni bukan total tekanan tapi di sebahagian daripada total tu. Okey, yang mana datangnya daripada nitrogen. So tekanan separa nitrogen sebab dia sebahagian saja daripada total tekanan tu. Okey. So itu dia. Okey. Sekarang ni resapan gas dia akan daripada kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Okey, ini konsep dia. Okey, so saya nak terangkan. Okey, teruslah dekat sini. Okey, contohlah dekat sini kita ada kapilari darah dalam badan kita dan kita ada sel. Okey, katakan dekat kapilari darah ni, okey, dia mesti ada tekanan, betul tak? Sebab dalam badan kita ada gas. Okey, so mesti ada tekanan dekat dua-dua belah ni, dekat dalam kapilari darah dengan dekat dalam sel. So katakan dekat sini tekanan separa. Okey, katakan tekanan dekat sini. Okey, so contohlah katakan dalam badan kita ada dua je gas. Okey, oksigen dan juga karbon dioksida. Katakan dalam kapilari darah kita tekanan separa oksigen dia 80%. Ini oksigen. Dan tekanan separa karbon dioksida dia 20%. So manakala dalam sel pula tekanan separa oksigen dia 20%. Saya terbalikkan ya nombornya. Manakala tekanan separa karbon dioksida dia 80%.
Okey, konsep resapan gas dia daripada kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Sebab kenapa? Okey, contohlah kita tengok pergerakan gas oksigen. So, oksigen ni dia akan bergerak daripada kapilari ke dalam sel. Okey, sebab kenapa? Sebab dekat sini tekanan separa oksigen dia tinggi. Okey, dekat kapilari darah. Manakala dekat sel tekanan separa oksigen dia rendah. Okey. So dia tekanan ni ibarat dia push. Okey, bila kawasan yang tekanan tinggi tu maka gas tu macam dia tertolak. Okey, tertolak pergi dekat kawasan yang tekanan gas tu rendah. Okey. So logik kan. Okey, bila kawasan tekanan tinggi maka tekanan tu dia macam menolak gas tu. Okey, ataupun dia akan gas tu akan tertolak ke kawasan yang tekanan rendah. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak tengok okey secara detail macam mana pengangkutan gas dekat dalam badan kita mengikut konsep resapan gas. Okey, kita mulakan dekat alveolus. Okey, semua tahu alveolus ni adalah tempat pertukaran gas dalam peparu kita. Okey, dalam badan kita lah. Okey, ini peparu. Ini adalah bentuk alveolus yang ada dalam peparu kita. So, alveolus ni dia dikelilingi oleh banyak jaringan kapilari peparu. Okey, yang mengangkut darah kita lah. Okey. So, dekat alveolus ni kita boleh tengok, okey. So, dalam kapilari peparu, okey, darah yang masuk ada tekanan separa karbon dioksida dia tinggi. Okey. Berbanding dengan tekanan separa oksigen dia. So, maksudnya darah yang masuk ni dia banyak. Kita cakap tekanan daripada darah yang masuk ni, okey, karbon dioksida dia tinggi. Okey. Manakala dalam alveolus pula kan kita baru kita cakap menarik nafas, so kita baru sedut oksigen. Bila kita tarik nafas, okey, kita akan sedut banyak oksigen berbanding karbon dioksida. Okey. Jadi sebab tu dalam alveolus tekanan separa oksigen dia lebih tinggi berbanding tekanan separa karbon dioksida. Okey. So tekanan dalam alveolus ni okey, kebanyakannya datang dari oksigen. Sebab kita bila kita tarik nafas, kita akan sedut banyak oksigen. Okey. Okey, kita tengok flow dia. So, karbon dioksida akan meresap keluar dari kapilari peparu ke alveolus. So, apa? Okey. So, kita tahu karbon dioksida dia akan meresap keluar dari kapilari peparu masuk ke dalam alveolus. Okey, contoh awak tengah jawab exam, awak nyatakan fakta ni. Okey, apa alasan awak? Apa sebab awak yang awak kata karbon dioksida ni dia meresap keluar dari kapilari peparu masuk ke dalam alveolus? Okey, alasan awak adalah berpandukan benda ni je. Okey, sebab kenapa? Sebab tekanan separa, sebab sekarang kita kena tengah cakap resapan karbon dioksida, so kita mention tekanan separa karbon dioksida. So, tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari peparu lebih tinggi berbanding, kita kena buat perbandingan. Okey, sebab kan dia bergerak dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. So, lebih tinggi berbanding tekanan separa karbon dioksida dalam alveolus. Okey. Okey, seterusnya kita tengok oksigen meresap ke dalam kapilari peparu. Okey, yang ni tak apa, kita tengok sekejap lagi. Okey, kita tengok oksigen pula meresap ke dalam kapilari peparu. Okey, dari alveolus. Nampak oksigen dari dalam alveolus meresap ke dalam kapilari peparu. Okey, sebab kenapa? Alasan dia based on ni juga. Untuk resapan gas, nak bagi alasan based on benda ni je. Sebab kenapa? Tekanan separa oksigen, sebab kita kena tengah cakap resapan oksigen. Tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. Okey. Okey. So, dan oksigen tu dia bukan dia duduk dalam kapilari ni kat luar macam tu je. Dia akan masuk dalam darah kita. Okey, darah kita ni kita panggil dia sistem pengangkutan. Dia ibarat macam bas. Okey, bas ni yang mengangkut kita pergi ke suatu tempat.
kita sebagai manusia ibarat macam oksigen. Okey, so bila kita manusia masuk dalam bas, kita akan cari tempat duduk kita. Samalah oksigen, bila dia masuk dalam darah, dia nak cari tempat duduk dia. Okey, tempat duduk oksigen dalam sel darah merah kita, kita panggil hemoglobin. Okey, so oksigen tu tadi dia akan macam duduk lah, tapi dia tak panggil dia duduk, dia panggil bergabung. Oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Okey, iaitu satu pigmen yang menjadikan sel darah merah kita warna merah. Okey, dan bila oksigen bergabung hemoglobin, kita ada satu panggilan, kita panggil oksihemoglobin. Okey. Okey, so setelah dia dah dapat oksigen, dia akan keluar dari alveolus dan dia akan keluar dari peparu. So, dia akan keluar dari peparu dan masuk ke dalam jantung untuk dipam. So, keluar dari peparu masuk dalam jantung. Okey, dekat jantung, dia ada salur darah yang besar iaitu vena dan arteri. Okey, kalau kita nak masuk jantung, pintu masuk jantung kita panggil vena. Salur darah yang membawa apa-apa darah masuk ke dalam jantung adalah vena. Vena ni, okey, saya tulis sini dia pintu masuk jantung. Okey. Kita ada dua vena, satu vena pulmonary dan vena cava. Okay, kalau apa-apa yang belakang dia pulmonary, dia adalah hubungan antara jantung kita dan peparu ataupun peparu dengan jantung. Okay, jantung dengan peparu. Kalau sistemik antara jantung dengan sel. Okey. So, kalau vena pulmonary maksudnya dia adalah pintu masuk jantung, maksudnya pintu nak masuk ke dalam jantung lah. Dari mana? Kalau pulmonary maksudnya dia dari peparu. Okey. So, ini vena pulmonary kita, dua yang kecil belakang ni. So, darah dalam vena pulmonary kita ni, darah yang baru keluar dari peparu nak masuk ke dalam jantung. Bila baru keluar dari peparu, maksudnya dia dah banyak oksigen lah. So, tekanan dalam salur, kita cakap vena pulmonary ni, tekanan dia ni, kita tengok tekanan dia, kalau yang dari oksigen, tekanan separuh oksigen dia tinggi. Manakala tekanan separuh karbon dioksida dia rendah. Okey, sebab dia baru keluar dari peparu. Jadi darah tu kebanyakannya mengandungi gas oksigen. Okey. So seterusnya kita tengok pula. Okey. So darah tu masuk dalam jantung, dipam keluar ke sel badan kita. Sampailah dekat sel badan kita. Okey, dekat sel badan kita, darah sini, darah yang dalam kapilari ni, okey, tekanan separuh oksigen dia tinggi. Okey, manakala tekanan separuh karbon dioksida dia rendah. Sebab dia baru keluar dari jantung, dia baru dipam dari jantung. Okey, maksudnya dia darah fresh lah, banyak oksigen. Manakala dekat dalam sel badan kita, tekanan separuh oksigen dia rendah dan tekanan separuh karbon dioksida dia tinggi. Kenapa pula dekat sel badan kita tekanan separuh karbon dioksida tinggi? Recap balik kita belajar bab 7 iaitu respirasi sel, di mana respirasi sel ni dia menggunakan oksigen. Sebab tu dekat sel badan kita tekanan separuh oksigen rendah. Dan dia membebaskan karbon dioksida. Sebab tu tekanan separuh karbon dioksida kita tinggi. Okey. Okey, so sekarang ni kita tengok macam biasa konsep resapan gas mesti ikut benda ni. Dari kawasan tekanan separuh tinggi ke kawasan tekanan separuh rendah. Okey, kita tengok dulu resapan untuk gas karbon dioksida. Dekat mana kawasan yang tekanan separuh karbon dioksida dia tinggi? So, dekat sel. So, manakala dekat mana tekanan separuh karbon dioksida dia rendah? Dekat kapilari darah. Maka karbon dioksida akan meresap dari sel badan, okey, ke dalam tisu kapilari. Okey. Sebab apa alasannya? Sebab tekanan separuh karbon dioksida dalam sel badan lebih tinggi berbanding tekanan separuh karbon dioksida dalam kapilari darah. Okey, tengok pula oksigen. Oksigen akan meresap dari tisu kapilari ke dalam sel badan.
Sebab apa alasannya? Tekanan separa oksigen dalam tisu kapilari lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam sel badan. So, oksigen tadi untuk dia meresap, bila dia meresap masuk ke dalam sel, dia kena tinggalkan darah lah. Okay, so dia akan, hemoglobin tadi tu dia akan terurai dan oksigen pun terbebas keluar dari sel darah merah masuk ke dalam sel badan. So, maka darah yang ni, yang dah mana karbon dioksida tadi dibebaskan, okey, dia akan dibawa semula ke peparu. Okey. So, dia akan daripada sel darah ni, dia akan balik semula ke jantung dan jantung akan pump gas yang dari sel badan yang banyak karbon dioksida tadi masuk semula ke peparu. Okey, so untuk masuk ke peparu, okey, so darah tadi dia akan dari sel badan masuk jantung dan nak pump keluar dari jantung masuk ke peparu. So pintu keluar jantung kita panggil arteri. Okey, arteri ni pintu keluar jantung. Okey, dia ada dua arteri utama. Arteri pulmonary dengan satu lagi nama dia bukan arteri, nama dia aorta. Okey, tapi aorta ni sebenarnya sejenis arteri juga. Cuma nama dia je lain sikit. Arteri ni adalah pintu keluar jantung. Bila kita sebut pulmonary, dia adalah hubungan antara jantung dan juga peparu. Jantung dan peparu. So dekat sini arteri pulmonary maksudnya darah tu dia keluar dari jantung masuk ke peparu. Okey. So darah dekat arteri pulmonary ni, okey, sebab dia baru nak masuk peparu. Jadi baru nak masuk peparu, darah tu tak fresh. Maksudnya karbon dioksida dia, tekanan separa karbon dioksida dia tinggi. Manakala tekanan separa oksigen dia rendah. Okey. So dia akan masuk ke peparu dan akan ulang semula proses yang depan pergi ke alveolus dan seterusnya dia akan ikut balik flow yang sama. Okey, sekarang tadi kita nampak dekat sini karbon dioksida yang disingkirkan ni, okey, dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Tapi macam mana karbon dioksida ni sebenarnya disingkirkan? Kalau oksigen, okey, kita tahu dia diangkut dalam salur darah kita dekat dalam dengan oksigen tu bergabung dengan hemoglobin. Okey. Tapi karbon dioksida ni dia tak, okey, karbon dioksida ni dia kompleks sikit. Okey. Macam mana karbon dioksida diangkut dalam badan kita untuk disingkirkan. Okey, contoh dalam badan kita, contoh 100% karbon dioksida. 70% daripada karbon dioksida tu disingkirkan dalam bentuk ion. Okey, so kalau kita tak belajar, kita macam akan terkejut lah. Okey, sebab kita ingat karbon dioksida ni konsep yang sama macam oksigen. Ingat dia diangkut dalam bentuk gas, tapi actually dia diangkut dalam bentuk ion. Okey, tapi ada juga karbon dioksida yang macam oksigen. Dia bergabung dengan hemoglobin. Maksudnya dia kekal dalam bentuk gas lah. So, karbon dioksida, okey, dia boleh juga gabung dengan hemoglobin. Membentuk karbaminohemoglobin. Tapi tak banyak. Hanya 23%. Sebab kenapa? Kenapa bukan semua karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin? Sebab hemoglobin ni, dia dah occupied dengan oksigen. So, hanya tinggal sikit je hemoglobin yang kosong untuk bagi karbon dioksida masuk. So sebab tu kebanyakan karbon dioksida dia kena tukar dalam bentuk ion instead of bergabung dengan hemoglobin. Sebab hemoglobin ni kita lebih khususkan kepada oksigen. Okey, dan kemudiannya ada juga yang kekal sebagai asid dalam badan kita. Sebab tu darah kita dia bersifat berasid sikit. Okey. Okey. Sebenarnya ada kaitan antara ion dengan asid ni. Okey, mungkin yang asid ni dia tak disingkirkan lah, dia kekal dalam badan kita sebagai asid, dia kekal dalam darah kita sebagai asid. Okey, sekarang yang kita akan belajar adalah macam mana karbon dioksida disingkirkan dalam bentuk ion ni, yang 70% ni.
Okey, di sini saya ada sediakan gambar yang lebih detail untuk kita fahamkan. Okey, kita tengok dulu karbon dioksida yang dekat sel badan kita. Kita tengok flow dia. So, karbon dioksida dibebaskan oleh sel badan. Okey, sebab sel badan kita kan menjalankan respirasi sel. So, dia membebaskan karbon dioksida. Nampak? Dia bebaskan, sel badan bebaskan karbon dioksida ke dalam kapilari darah. So, karbon dioksida tadi dia akan berpadu dengan air dalam eritrosit. Eritrosit ni apa? Eritrosit ni sebenarnya sel darah merah. Okey, cuma bila kita dah belajar bio, form 4, kita dah tak panggil sel darah merah. Instead, kita panggil sel darah merah sebagai eritrosit. So, karbon dioksida dia akan bergabung dengan air dalam eritrosit membentuk asid karbonik. Okey. So, nampak karbon dioksida yang disingkirkan tadi dia masuk ke dalam eritrosit. Okey, dan karbon dioksida ni bergabung dengan air dalam eritrosit. Okey, dalam eritrosit kita, dalam sel darah merah kita ada air. Okey, so boleh karbon dioksida boleh bergabung dengan air dan dia akan menjadi satu asid, asid karbonik. Okey, kan kita belajar kimia, untuk satu kita cakap asid tu menunjukkan sifat asid dia, dia kena ada air. So, karbon dioksida ni molekul yang naturally bersifat berasid. Tapi kalau dia dalam bentuk molekul, dalam bentuk gas, dia tak jadi asid. Tapi bila dia bergabung dengan air dalam eritrosit kita, dia jadi asid, asidik sebab ada ion. Okey, ion H+ tu. Okay, so dia jadi asid karbonik. So, tindak balas ni dia dimangkinkan atau dicepatkan oleh enzim carbonic anhydrase. Okay, tindak balas apa? Tindak balas pembentukan ataupun kita nak tukarkan karbon dioksida jadi asid karbonik ni oleh enzim carbonic anhydrase. Okay. So, setelah jadi asid, dia takkan kekal juga sebagai asid sebab kenapa? Sebab asid karbonik ni adalah asid lemah. Okey, asid kan ada dua jenis, asid kuat dan asid lemah. Bila sebut asid lemah, dia asid yang mengion separa. Maksudnya dia mudah terurai kepada bentuk ion lah. Okey, dia tak stable sangat. Okey, so asid karbonik ni sebab dia asid lemah, dia mudah terurai kepada bentuk ion dia. Jadi asid karbonik tadi dia terurai kepada ion dia iaitu ion hidrogen dan ion bikarbonat. So ini asid karbonik terurai kepada ion hidrogen dan ion bikarbonat. Okey, sebelum tu saya nak selitkan, awak tak perlu hafal pun simbol ion bikarbonat CHAS ni. Persamaan-persamaan ni tak perlu hafal pun. Yang awak perlu hafal adalah proses dan nama dia. Sebab dalam bio kita tak boleh tulis simbol kimia macam ni. Okey, cukup setakat hafal nama dia, ion bikarbonat, ion hidrogen, asid karbonik. Okey, tak perlu hafal yang simbol dengan CHAS tu, dengan persamaan tu pun tak perlu. Saya cuma sediakan untuk kita ringkaskan, mudah faham. Okey, kemudian nampak sini asid kita ni dia terurai jadi ion bikarbonat dan ion hidrogen. So, ion bikarbonat ni dia takkan kekal dalam sel darah merah kita. Dia akan keluar, dia akan meresap keluar dari sel darah merah kita ke dalam plasma darah kita. Dan dia akan diangkut ke paru-paru. So, ion bikarbonat keluar dari eritrosit, tinggallah ion hidrogen sahaja dalam eritrosit kita. Kalau tengok dalam gambar ni dia lebih detail, bila ion bikarbonat tu keluar, ion klorin akan masuk. Okay, sebab dia nak balancekan charge positif mesti ada negatif. Tapi yang tu tak adalah dalam silibus kita. Okey, seterusnya kita tengok pula bila dah sampai dekat kapilari peparu yang dekat alveolus tadilah. So, kita kalau kita hembus nafas ada tak keluar macam garam ke? Tak ada, betul tak? Akan keluar gas je lah. Jadi ion tadi dia kena tukar balik dalam bentuk gas. Okey, sebab bila kita hembus nafas, kita akan hembus gas. Kita tak hembus ion. So ion tadi kena balik semula dalam bentuk molekul karbon dioksida tadi. So, sebenarnya, proses untuk daripada ion bikarbonat nak balik kepada molekul karbon dioksida, sebenarnya kita terbalikkan je proses atas ni. Kalau nak senang lah, kalau kita nak mudah hafal. Okey,
Tapi saya akan explainkan supaya lebih detail. Tapi kalau hafal sebenarnya diterbalikkan je. Okey. So kita tengok ion bikarbonat tadi yang dekat dalam plasma darah kita, dia akan meresap semula ke dalam eritrosit. Nampak? Ion bikarbonat dalam plasma darah kita akan meresap semula ke dalam eritrosit. Okey? Okey, ataupun ke dalam sel darah merah kita lah eritrosit tu. Okey, ion bikarbonat tadi tu bila dah meresap dalam eritrosit, dia akan bergabung balik dengan ion hidrogen yang ada dalam eritrosit tu untuk membentuk asid karbonik. Okey, nampak sini. Ion bikarbonat akan bergabung balik dengan ion hidrogen tu membentuk asid karbonik semula. Okey, dan sebabkan dia, okey, dan tindak balas ni pun, okey, so nampak. Okey. So, dia akan membentuk asid karbonik semula. Okey. Dia terbalik je. Okey. Kemudian asid karbonik tadi dia akan terurai kepada karbon dioksida dan juga air. Okey. Melalui enzim carbonic anhydrase. Kan kita dah belajar dalam bab enzim, apa-apa tindak balas yang dimungkinkan atau yang dicepatkan oleh enzim, dia adalah tindak balas berbalik. Maksudnya tindak balas berbalik tu dia boleh patah balik. Tadi kita belajar karbon dioksida bergabung dengan air dimungkinkan atau dicepatkan oleh enzim carbonic anhydrase membentuk asid karbonik. Sekarang dari asid karbonik kita nak balik semula kepada air dan karbon dioksida. Okey, pun melalui persamaan yang sama. Tapi kita terbalik lah. Okey, nampak asid karbonik menghasilkan karbon dioksida dan juga air dia diuraikan. Dan tindak balas ni dicepatkan oleh enzim carbonic anhydrase juga. Okey. So, kita dapatlah karbon dioksida semula dalam bentuk molekul gas. Okey. So, karbon dioksida tadi akan meresap keluar dari kapilari peparu ke dalam alveolus. Okey, air ni memang akan kekal lah dalam eritrosit kita. Sebab tu eritrosit kita ni naturally dia dah memang ada air. Okey, sebab air ni nanti nak balik semula kepada proses atas ni. So, hanya karbon dioksida saja meresap keluar dari kapilari peparu, okay, ke dalam alveolus. Okay. So, dia akan disingkirkan melalui kita hembus nafas lah. Okey, sekian daripada saya, perkongsian daripada saya untuk subtopik ni. Okey, sekian, terima kasih.